Matalul ghani zulmun. Ini mantoknya orang kaya yang menunda-nunda bayar hutang hukumnya zalim. Jadi hadis ini kalau dipaham mukhalafah, yaitu caranya menunda bayar hutang oleh selain orang kaya itu bukan orang zalim. Bukan mukhalafahnya bukan seperti ini, bahawa selain yang menunda-nunda bayar hutang bukan orang zalim, bukan seperti ini. Lebih jelas, simak penjelasan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wal manfiyu an mahaliyati zakati fil misalaini al awalaini ma'lufatul ghanami alal mukhtari fihima wa huwa ma rajjahahul imamu ar-radhiyu wa ghairuhu wa fil misali salifi ma'lufatun na'ami mi'ibilin wa bakarin wa ghanamin wa qila al-manfiyu fil awalaini ma'lufatun na'ami wa lam yurajihil aslu minhuma syai'an bal qala wa halil manfiyu ghairu saimatiha au ghairu mutlaqi sawaimi qaulani fatarjihu fil manfiyi fil awalaini ma'a dzikrihi fil salifi min ziyadati wa qad bayantu ma fi salifi wa ma dzakartuhu minal jam'i bainal awalaini kal asli huna aula min farqihi fi man'il mawani'i bainahuma bi annal khilafa khasun bi awalihima wa bi annal manfiya fi tani saimatu ghairal ghanami la ghairu saibati binaan ala anna sifata fihi lafdul ghanami ala widani matlul ghani zulmun. Dan bermula yang ternafi daripada mahazakat pada dua contoh yang awal keduanya, itulah maklufah ghanam yang diberi umpan kambing, ghanam kambing, atas pendapat mukhtar fihuma pada dua contoh. Wahwa dan bermula dianya mukhtar itulah ma yang telah merajih dianya ma oleh Imam Razi dan selain Imam Razi. Dan pada contoh yang ketiga itu maklufah na'ami. Maklufah na'ami ini ternak, yang diberi umpan binatang ternak daripada ibil, unta, wabakar dan lembu dan ghanam, kambing atau biri-biri. Waqila dan dikatakan orang bermula yang ternafi pada dua yang awal itu maklufah na'ami, yaitu binatang ternak na'ami, dan tidak merajih oleh asal minhuma dari dua pendapat mukhtar dan qil syai'an akan sesuatu apapun, bal akan tetapi qala berkata ianya asal. Apa perkata asal? Adakah bermula yang ternafi itu selain saimah ianya ghanam atau selain mutlak sawaim yaitu gembala? Qaulani itu dua pendapat.
maka bermula tarjih pada yang ternafi pada dua contoh awal beserta sebut dianya manfi pada contoh yang ketiga itu daripada tambahanku. Dan sungguh telah aku bayangkan, telah aku nyatakan, jelaskan akan ma yang ada ianya ma pada contoh yang ketiga. Dan bermula ma yang telah aku sebut dianya ma daripada menghimpunkan contoh ketiga daripada dua contoh yang awal. Sama seperti kitab asal, guna di sini itu lebih baik daripada memisahkan yang ada di dalam kitab Man'i Mawani bainahuma antara dua yang awal. Maksudnya dengan bahawa sesungguh khilaf itu terkhusus dengan pertama huma dari dua yang awal, dan dengan bahawa yang manfi pada contoh kedua itu saimah ghairu ghanam, bukan ghairu saimah, karena membina di atas bahawa sifat fihi pada sani itu lafaz ghanam atas timbangan matalul ghani zulmun, bermula menunda pembayaran hutang oleh orang kaya itu dalil. Lanjut dari masalah yang di belakang. Berarti pada dua contoh yang awal, kalau hukum manfinya, dua contoh yang awal saya jelaskan dulu. Ghanam saimah, ini contoh pertama. Contoh kedua saimah ghanam. Berarti ini dua contoh yang awal. Kalau mantoknya ya seperti yang tertulis ghanam saimah, saimah ghanam, itu mantoknya. Yang ternafi atau kebalikan daripada ghanam saimah, saimah ghanam, berarti itu mafhum mukhalafah. Faham tak? Mafhum mukhalafah. Makanya di sini manfi yang ternafi daripada mahar zakat. Yang ternafi, hukum yang ternafi daripada mahar zakat pada dua contoh yang awal, iaitu maklufah ghanam. Ghanam saimah kan tersebut dalam hadis. Dalam hadis fil ghanami saimah zakatun. Ini hadis. Ya, ini hukum mantoknya pada ghanam saimah itu zakat. Itu hukum mantok. Ya, yang ternafi daripada hukum ini, yang ternafi daripada mantok, iaitu kebalikan daripada hukum mantok, iaitu hukum maskut. Manfi ini hukum maskut, yang ternafi daripada mahar zakat. Kalau ghanam yang saimah kan wajib zakat, yang ternafi daripada mahar zakat kan tidak wajib zakat. Berarti cara untuk memahami mafhum mukhalafah pada contoh pertama ghanam saimah, iaitu maklufah ghanam. Pada contoh yang kedua saimah ghanam, contoh kedua. Juga yang manfi, yang ternafi atau cara mafhum mukhalafahnya maklufah ghanam juga. Maklufah ghanam, ghanam yang digembala lah. Kalau dalam hadis fil ghanami saimah zakatun, pada ghanam yang digembala itu wajib zakat. Itu hukum mantok. Kalau yang ternafi, hukum nafinya atau hukum maskutnya atau hukum kebalikan daripada hadis tersebut atau hukum mukhalafahnya bagaimana? Iaitu maklufah ghanam tidak wajib zakat. Maklufah ghanam tidak wajib zakat, iaitu kambing yang diberi umpan walaupun nisabnya sudah sampai 40 tidak wajib zakat kerana diberi umpan. Kambing yang diberi umpan tidak wajib zakat. Dalam hadis kambing yang digembala wajib zakat. Makanya yang ternafi daripada mahar zakat pada dua contoh yang di belakang, contoh yang awal, itulah maklufah ghanam. Makanya mukhalafah daripada hadis, dua hadis yang awal di belakang, iaitu maklufah ghanam. Ya kan? Maklufah ghanam. Ini atas pendapat yang mukhtar, pendapat pilihan. Ini tarjih
kitab musannif kitab ini. Pendapat Mukhtar ini juga pendapat yang sudah dirajihkan, dikuatkan oleh Imam Razi dan juga selain Imam Razi. Ini pada contoh dua yang awal. Fi misali salis, pada contoh yang ketiga, bagaimana manfinya? Hukum yang ternafi daripada mahadzakir pada contoh yang ketiga yaitu ma'lufah na'ami. Ma'lufah na'am. Kan contoh yang ketiga adalah hadis di belakang. Contoh yang ketiga di belakang. Hadisnya yaitu Fisa imati zakatun. Fisa imati zakatun. Sabit pada saimah itu zakat. Itu hadis contoh yang ketiga. Jadi cara mafhum khalafahnya yaitu ma'lufah na'am, bukan ma'lufah ghanam. Ma'lufah na'am. Na'am ini ternak, binatang ternak, iaitu binatang ternak yang diberi umpan. Baik unta, baik lembu, baik biri-biri atau kambing. Kalau dikasih umpan, ya tidak wajib zakat. Makanya dinamakan yang ternafi daripada maha zakat. Hukum yang kebalikan daripada mantok. Kalau kalau saimah wajib zakat. Kalau ma'lufah, ya tiada wajib zakat. Kan? Berarti contoh yang ketiga, mukhalafah daripada mantoknya yaitu ma'lufah na'am, yaitu binatang ternak yang diberi umpan. Baik ibil, baik unta, baik ibil, baik lembu, baik biri-biri atau kambing, terserah, umum. Ini pendapat Mukhtar ya, pendapat musannif kitab raya. Waqila pendapat qil, kalau pendapat qil yang ternafi pada dua contoh awal ma'lufah na'am, yaitu binatang ternak yang diberi umpan, bukan ma'lufah ghanam. Ini pendapat qil, berarti dalam kitab raya telah musannif rajihkan, iaitu menguatkan pendapat Mukhtar, pendapat yang dalam matan. Kalau pendapat qil ya pendapat lemah. Berarti dalam kitab raya sudah kita kenal yang mana pendapat kuat, yang mana pendapat lemah dalam kitab raya. Namun kita asal dari raya iaitu Jamu' Jawami' tidak menguatkan satu sama lain, iaitu tidak merajihkan dari dua pendapat tadi syai'an, sesuatu apapun. Berarti tidak ada stempel. Dalam kitab Jamu' Jawami' tidak ada stempel ala Mukhtar atau waqila. Tidak ada. Dalam Jamu' Jawami' seperti ini lafaznya. Lafaznya seperti ini. Halil manfiyu ghairu saimatiha au ghairu mutlaqil sawaib. Ini qaulani, itu dua pendapat. Ini matan kita Jamu' Jawami'. Berarti kalau matan seperti ini tidak ada yang kuat. Pokoknya dalam kitab Jawami' penjelasannya seperti ini. Hukum mukhalafahnya atau yang ternafi daripada mahadzakir yaitu bukan saimah ghanam atau bukan selain mutlak sawaib. Mutlak sawaib yaitu na'ami tadi. Mutlak sawaib yaitu mutlak gembala. Mutlak gembala ini tidak ada kaitan baik biri-biri, lembu atau ibil, unta. Ini matan kitab Jamu' Jawami'. Berarti dalam kitab Jamu' Jawami' tidak ada stempel pendapat di sana. Tidak ada tarjih, tidak ada yang kuat antara dua pendapat tadi. Tapi dalam kitab raya sudah kita kenal yang mana kuat, yang mana lemah. Pendapat Mukhtar, pendapat kuat, pendapat qil itu pendapat lemah. Di sini karena sudah ditarjihkan oleh musannif pengarang kitab raya ini. Faham kan? Kemudian fatarji. Yaitu di depan fatarji. Fatarji yaitu tarjih pada yang ternafi pada dua contoh yang awal. Contoh dua yang awal yang tadi.
Berserta sebut manfi juga pada contoh ketiga. Itulah tambahanku. Berarti ini istempel ala muhtah. Kemudian dilanjut dengan matan wafi salis ma'lufatin na'am. Ini tarjih seperti ini adalah tambahan dari musannaf kitab raya. Kalau dalam kitab asal tidak ada. Berserta telah aku jelaskan ma yang ada pada yang ketiga. Ma yang ada pada yang ketiga telah aku jelaskan ma yang ada pada yang ketiga, yaitu yang ternafi pada contoh yang ketiga, yaitu maklufah na'am, baik ibil, baik lembu, baik biri-biri. Itulah bayannya. Bayannya itu min ibil. Kan di atas kan ada min bayan. Na'am itu na'am itu dari mana? Dari ibil, dari bakar, dari ghanam. Itulah bayannya. Kemudian wama zakartuhu min jam'i. Kemudian ma yang aku sebut, kata musannaf di sini, ma yang aku sebut. Ma yang aku sebut daripada perhimpunan antara dua awal. Contoh yang ketiga kan disatukan dengan dua contoh yang dua awal tadi. Contoh yang ketiga yaitu contoh yang manfinya maklufah na'ami. Kalau dua contoh yang awal tadi kan maklufah ghanam, yang manfi maklufah ghanam. Di sini dihimpunkan oleh musannaf di sini. Contoh yang ketiga dihimpunkan dengan contoh yang pertama, kedua. Contoh ketiga dihimpunkan, disatukan dengan contoh pertama, contoh kedua. Juga sama seperti jamu jawame. Di sini lebih baik daripada memisahkan antara contoh yang ketiga dengan contoh pertama dan contoh kedua. Ini terdapat dalam kitab Manhul Mawani. Kalau dalam kitab Manhul Mawani, contoh yang ketiga ini tidak digabung, tidak disatukan dengan contoh pertama, contoh kedua, tetapi dipisahkan. Kalau dipisahkan dengan dihimpunkan, siapa yang lebih baik? Lebih baik dihimpunkan. Sebagaimana yang ada dalam kitab raya ini. Kalau dipisahkan, yang ada dalam kitab Manhul Mawani. Cuma lebih baik dihimpunkan daripada dipisahkan, lebih baik dihimpunkan. Maksud lebih baiknya seperti ini. Khilaf dua pendapat tadi kan khusus pada pertama. Khilaf. Kan ada pendapat akhir, ada pendapat muhtar tadi. Jadi khilaf tersebut khusus pada pendapat pada contoh pertama, yaitu ghanam saimah, ghanam yang saimah itu contoh pertama. Makanya khilafnya kalau pendapat muhtar yang manfi daripada contoh pertama itu adalah maklufah ghanam. Kalau pendapat akhir bukan maklufah ghanam tetapi maklufah na'ami. Itu khilaf. Kemudian bahawa yang ternafi pada contoh kedua, kalau yang ternafi pada contoh kedua itu kata saimah ghairu ghanam, bukan ghairu saimah. Berarti cara mukhalafahnya pada contoh kedua kan saimah ghanam, saimatu ghanam. Jadi contoh kedua ini kalau dipaham mukhalafahnya seperti ini, saimah ghairu ghanam. Jangan dipaham ghairu saimah. Salah pemahaman mukhalafahnya. Yang benar mafhum mukhalafahnya yaitu saimah ghairu ghanam, bukan ghairu saimah. Alasannya yaitu membina atas bahawa sifat yang ada pada contoh yang kedua ini adalah lafaz ghanam. Coba perhatikan kalimat saimah ghanam. Saimah ghanam ini yang menjadi sifat adalah ghanam, lafaz ghanam. Yang dimaksud sifat dalam masalah ini yaitu lafaz yang berkaitan dengan lafaz yang lain.
Berarti ghanam ini yang menjadi sifat, karena ghanam ini berkaitan dengan kalimat saimah yang di belakangnya. Berarti karena membina di atas bahawa sifat pada contoh yang kedua ini adalah lafaz ghanam, berarti ini sama dengan hadis matlul ghani dulmun. Matlul ghani dulmun. Ini sama ni. Matlul ghani iaitu orang kaya yang menunda-nunda bayar hutang, itu zalim. Berarti cara untuk memahami mukhalafah pada hadis matlul ghani dulmun, iaitu syaratnya seperti ini. Mafhum mukhalafah, kalau mantoknya yang seperti tertulis di sini, ini mantoknya. Kalau mafhum mukhalafahnya seperti ini, menunda-nunda bayar hutang oleh selain orang yang kaya, itu bukan zalim. Berarti kalau yang menunda-nunda bayar hutang bukan orang kaya, berarti bukan orang zalim. Seperti itu cara faham mukhalafahnya. Bukan seperti ini. Kalau faham mukhalafah ini, kalau mukhalafah ini ghairu matlul ghani dulmun. Ini salah. Kalau mafhum mukhalafah yang dinafikan matalu dinafikan. Kalau dinafikan matalul ghani, selain yang menunda-nunda bayar hutang oleh orang kaya bukan zalim. Ini salah faham mukhalafah seperti ini. Yang kenafinya, hukum manfinya matalu ghairi ghani dulmun. Ini cara hukum mukhalafahnya. Bukan ghairu matalul ghani dulmun. Faham tak? Seperti itulah. Makanya ini contoh yang kedua yang menjadi sifat adalah lafaz ghanam. Jangan dilihat ilmu nahu. Kalau secara ilmu nahu, ya saimah ini yang menjadi sifat, yang menjadi man'unnya atau yang menjadi mausufnya ghanam. Berarti di sini sudah didahulukan kalimat saimah dari ghanam. Ini pandangan ilmu nahu. Tetapi kalau ilmu usul fiqh, ya pandangan yang dimaksud sifatnya lafaz berkaitan bagi lafaz lain. Berarti ghanam ini yang menjadi sifat, karena ghanam ini berkaitan dengan kalimat saimah. Berarti yang menjadi sifatnya yaitu ghanam, sama wazannya dengan ghani, matalul ghani. Ghani ini yang menjadi sifat, karena ghani ini berkaitan dengan kata matalu. Berarti cara untuk mafhum mukhalafahnya matalu ghairu. Yang dinafikan kalimatnya ghairu. Menunda-nunda bayar hutang selain orang kaya, itulah zalim. Seperti ini cara mafhum mukhalafah. Karena faham mukhalafah kan terjadi pada sifat. Ya, di mana kata sifat, disitulah cara faham mukhalafah. Bukan matalu. Matalu bukan sifat di sini. Yang menjadi sifat di sini ghani. Ghani ini lafaz yang berkaitan dengan matalu. Berarti cara mafhum mukhalafahnya pada kalimat ghani. Yang dinafikan daripada mahar zakat di sini atau daripada mahar hukum di sini ghani. Menunda-nunda bayar hutang selain orang kaya, itu tiada zalim. Itu bukan zalim. Seperti inilah. Ingat, pokoknya mafhum mukhalafah terjadi pada sifat. Terjadi dari sifat. Terjadi daripada sifat, sebagaimana penjelasan di atas. Cukup di sini dulu. 3 tu kamu ulang lagi. Manfi an mahaliyati zakat. Mahal zakat iaitu menyertapu hadis balikut buat contoh, 2 contoh awal. 2 contoh awal dasadi kah 2 buah hadis, iaitu pertama fil ghanami saimati zakatu. Yang kedua fi saimati ghanami zakatu. Yang kedua itu mahal.
nyan mahal ke mahal zakut hukum mantok hukum mantok yang tenafi yang menyodap penafi daripada mahal zakut dan kebalikan daripada mantoknya ke hukum mukhalafah ke maka jika kedua itulah maklufah ghanam. Jadi dua buah contoh yang awal ghanam saimah ghanam, yang kedua saimah ghanam. Dua buah contoh yang awalnya cara mafhum mukhalafah ji maklufah ghanam. Pakon je maklufah ghanam. Ya, begini menyo maklufah ghanam. Karena mafhum mukhalafah terjadi bak tiput kan. Maka menyobat contoh yang awal tipe ji iaitu kata saimah. Saimahnya berkaitan dengan lafaz ghanam yang ikut. Berarti mafhum mukhalafah ji bak saimah. Menyebutkanlah hadis ghanam saimah, berarti ghanam yang kon saimah. Hana wajib takut. Yang kon saimah yang ke maklufah ghanam ke. Ghanam yang diberi umpan atau maklufah ghanam ke. Yang cara tak penafi hukum atau cara mafhum mukhalafah ji. Menyobak contoh kedua saimah ghanam ke kan. Yang je ketiput inan ghanam. Bukan saimah je ketiput. Baik kadang isim baik, baik kadang ilmu nahwu kena. Kamu kan? Nya tiput dalam usul fiqh beda dengan tiput dalam ilmu nahwu. Yang baik dua tu hari tu. Berarti ino yang je ketiput je ghanam. Apa lafaz ghanamnya berkaitan dengan lafaz saimah itu. Berarti orang tak mafhum mukhalafah bak kata ghanam. Berarti ada mafhum mukhalafah bak kata ghanam, berarti ghanam maklufah ghanam itu zakat. Yang kena maklufah ghanam itu zakat. Maklufah ghanam itu zakat. Kon selain saimah itu zakat. Kon lagi yang cara mafhum ni. Apa? Pak tiput, toh kata tiput, engke pak tiput yang mafhum mukhalafah. Yang je ketiput ghanam, berarti bak ghanamnya hukum mukhalafah, bukan bak kata saimah dikunnya. Umat dikunnya saimah kai sebaik. Hana kala ilmu nahwu kena. Nyen ilmu usul. Mo kan? Baik dua tu ahli ku. Nya tiput ilmu usul, kon tiput ilmu nahwu. Pak lafaz yang kait, yang menjadi lafaz kait dino bak contoh kedua ghanamnya. Sebab ghanamnya berkait kudih bahasa imah yang ada di kodi. Berarti mafhum mukhalafah ghanam. Kamu kan? Maka ji gekedino yang tenafi yang menafikan dari mahal zakat bak dua contoh yang awal adalah maklufah ghanam. Ada pendapat muhtar. Kamu kan pendapat yang kepilih di musannaf ino. Binance kalau kerajah le Imam Razi dan selain Imam Razi. Lagi yang pendapat muhtarnya, pendapat yang kalau darjah di musannaf ini berarti kalau gerajah le Imam Razi dan selain Imam Razi. Sama orang. Yang kedua, yang kedua contoh yang kedua menyobak hadis likut fi saimati zakatu. Hana kata ghanam nah. Fi saimati zakatu. Yang menjadi lafaz yang berkait dengan lafaz lain iaitu kata saimahnya. Sama kan? Kenapa asal itu betul? Yang dia kesimpulan saimahnya. Sebab kata saimahnya itu nyok datu sohu yang lebih datu dah. Sebab ada masdar dalam. Berarti kalimat saimah dia kesimpulan. Menyajih dia kesimpulan nyangka berdiri jih dalam hukum mukhalafah. Cara tak penafi jih gimana? Tak penafi mahal zakut inan. Berarti maklufah na'ami tidak wajib takut. Ya, maklufah na'ami. Na'aminya adalah binatang ternak. Beda dengan ghanam. Ghanam biri-biri atau kameng. Menyo na'ami binatang ternak. Gepayan tu le pendapat muhtar. Toh na'ami. Gepayan le musannaf. Toh na'ami. Ibil, bakar, ghanam. Maka berarti ingat tu mafhum mukhalafahnya bak lafaz yang berkait. Bak tifut, toh lafaz tifut. Nanti nak mafhum ni. Kamu kan? Yang pendapat muhtar. Kamu yang pendapat akhir. Ya, pendapat akhir bak dua buah contoh yang awal, cara tak penafi mahal zakat atau hukum-hukum wajib iaitu maklufah na'ami.
Ya, maklufah nami. Maklufah nami tu binatang ternak yang diberi umpan. Binatang ternak dah. Kau umum binatang ternak no. Binatang ternak yang wajib takut. Lemur, unta, biri-biri atau kamel. Ya, yang cara pendapat B. Kan kebalikan orang pendapat muhtar ni kot. Pendapat muhtar maklufah ghanam. Punya pendapat B cara penafiji iaitu maklufah na'ami. Lanjut itu. Asal iaitu jamu jawame. Hanya getarjeh dari dua pendapat kuno. Pendapat muhtar dengan pendapat qil. Itu dua kaulan lah. Hanya kagak stempel muhtar dan kagak stempel qil. Jadi dua kaulan. Syai'an sesuatu apapun. Berarti jamu jawame hanya getarjeh dari dua pendapatnya. Sesuatu apapun, baik muhtar, baik qil. Baik pendapat baik muhtar, baik qil. Yang hadang tarjih ke muhtar, hadang tarjih ke qil. Maki bancit ibarat kitab jamu jawame lagi nyo. Hal al manfi ghairu sa'imatiha atau ghairu mutlaqil sawaib qaulani. Lagi yang kau tu Munyo mutlak sawaib iaitu maklufah na'am. Kamu kan? Munyo ghairu saimatiha iaitu maklufah ghanam. Kamu kan? Jadi lagi lah matan kita jamu-jamu hana tarjih, hana istempel pendapat nah. Badua boh kaulannya hana tarjih. Hana dijadikan ke rajih, hana dijadikan marjo. Munyo dalam kitab rakyat tabuh kaulan dijadikan rajih, tabuh kaulan dijadikan marjo. Marjo berapa lemah, munyo rajih berapa kuat. Munyo dalam asal kitabnya iaitu jamu jawame hada dirajih. Ada kehadaan rajih tu dua buah kaulannya hada dijadikan salah tabuh dua kaulannya pendapat rajih yang tabuh tu hada dijadikan ke marjo. Jadi hana stempel pendapat muhtar, hana stempel kok wakilah. Kamu kan? Ibarat ni lagi orang faham. Fatarjih fil nafi fil awalaini ma'a dzikrihi fil salis min ziyadati ke. Bukan itu. Tarjih bak yang ternafi pada dua contoh yang awal meno berserta disebut manfi, kata manfi bak contoh yang gelap. Bak contoh yang gelap kau manfi je tambah ke atas ikut. Kayak kan? Min ziyadati dan tambahan lun. Yang tambahan lun lah. Lajar mujamik berarti hana kata ala muhtar dan hana wafi salis wafi misali salis ma'lufatul na'ami hana matana. Matana hana yang tambahan pengarang kita kan. Kemudian bak contoh yang gelap kali lebayan fakat itu. Sungguh telah aku bayan ma yang ada pada salib. Kibat cara aku bayan ma bak salib min ibil wa bakar wal ghanam. Tak kena bayan. Apa min bayan lah. Maklufah na'am itu. Binatang ternak yang diberi umpan. Toh binatang ternak diberi umpan daripada unta, lemur, biri atau kamel. Tak kena bayan tu. Kali ku bayan apa tu? Tak. Wa ma zakartuhu min jam'i min bainal awalaini ka asli huna aula min farqi ka baka ma yang aku sebut toh ma yang aku sebut daripada menghimpunkan antara dua yang awal. Contoh yang kelih kau jaga petaho dalam dua contoh yang awal ada kekuasaan apalagi ancit jawab-jawab kiban jawab-jawab cara petaho ghairu saimatiha atau ghairu mutlaqil sawain. Cara kita tahu lebih get dapat tahu daripada terpisahkan. Contoh yang kedua lebih get dapat tahu dalam dua contoh yang awal. Tiga dah pegang haju. Dibandingkan dapat pisah lagi terjadi dalam kitab Man'i Mawani. Kamu kan? Lebih get dapat tahu. Kiban cara rumah haji himah lebih ke gedap gemurut lagi nyo.
Yang terjadi khilaf kena apa? Contoh pertama. Contoh pertama yang terjadi khilaf. Antara qil dengan mukhtar, dua pendapat lah dari dua kaulan. Kaulan pertama itu kaulan mukhtar yang tak cara untuk hukum mukhalafah. Hukum mukhalafah dari contoh ghanam yang saimah iaitu maklufah ghanam. Menyokongkan bukan maklufah ghanam tapi maklufah na'ami. Kamu kan? Menyo yang kedua, contoh mamfi bak contoh yang kedua, contoh kedua itu saimah ghanam. Cara tak pernah fiji atau cara tak hukum mukhalafah bak contoh saimah ghanam kiban. Saimah ghairu ghanam. Hanjut ghairu sa'id. Hanjut ghairu sa'id. Maka hanjut. Baik dua dari itu. Mufhum mukhalafahnya adalah mufhum daripada sifat. Berarti mufhumnya terjadi di balafah sifat. Yang dia ketipu ini apa? Ghanam. Saimatul ghanam. Saimah ghanam. Yang dia kesifat ghanamnya. Bukan saimah yang dia kesifat. Ghanam yang dia kesifat. Berarti inna mufhum mukhalafah. Punya inna mufhum mukhalafah kiban cara haji. Yang ke saimah ghairu ghanam. Saimah ghairu ghanam. Baik takun, baik dalam mufhum mukhalafah lagi ghairu sa'id. Ya je. Tapi saimahnya bukan sifat. Bak contoh kedua. Yang bak contoh kedua tipe di ghanam. Kamu agak baik dua tipe. Lafaz yang berkaitan dengan lafaz yang lain. Ghanamnya berkaitan dengan kata saimah diriku. Berarti mufhum mukhalafah bak kata ghanam. Berarti cara mufhum mukhalafah ni saimah selain ghanam ana wajib takut. Saimah selain ghanam ana wajib takut. Mata saimah selain ghanam iaitu binatang ternak. Binatang ternak dari ibil, bakar dan ghanam ana wajib takut. Maka konjek lagi yang contoh kedua mufhum mukhalafah di saimah ghairu ghanam bukan ghairu saimah kerana gebina alasannya. Kerana gedong lagi orang tu. Sifat yang bak contoh keduanya adalah lafaz ghanam. Yang dia ketifut bak contoh kedua lafaz ghanam. Tapi timbangan ni lagi matalul ghani zulmun. Tetapi timbangan ni Makanya gubina ada arti hadis matalul ghani zulmun. Maka contoh saimah ghanamnya mufhum mukhalafah haji saimah ghairi ghanam. Lagi aja mufhum mukhalafah haji. Tambah aja lagi hadis matalul ghani zulmun. Ya hadisnya cara mufhum mukhalafah haji matalu ghairi ghani zulmun. Lagi aja mufhum mukhalafah. Tapi yang je tipe ini ghani. Berarti cara untuk tak pernah fiji ba'aninya. Baik bak kata matalu. Baiknya rencana tu mufhum mukhalafah apa? Selain matalul ghani itu bukan talil. Hanya lagi Tapi mufhum mukhalafah bak tifut. Yang je ketipu ini ghani. Berarti ba'aninya mufhum mukhalafah. Ingat yang tak pernah fiji dengar. Kibat cara tak pernah fiji. Matalu ghairil ghani. Ada tambah ghairu liko ghani. Matalu ghairil ghani zulmun. Bermula menunda-nunda bayar hutang oleh selain orang kaya itu bukan talib. Lagi yang cara mufhum mukhalafah. Lagi yang cara ta'akah haji menyadalah ilmu mantik. Kamu enggak? Cara tanakut dah ta'akah, cara tanakut dalam ilmu mantik lagi Kamu enggak? Bermula yang menunda-nunda bayar hutang oleh selain orang kaya itu bukan dengan talib. Lagi yang cara untuk tak tanakuti atau tak mufhum mukhalafah haji. Ingat mufhum mukhalafah bak tipu dulu. Yang je ketipu lafaz tipu itu ghani. Bina je bak contoh yang likut mana? Yang je ke lafaz tipu ghanam. Baik aku ilmu nahu mana? Itu baik aku pun ada saimah bukan naik baik bukan isim baik. Isim fa'ilnya kayak tipu itu. Yang ilmu nahu. Yang ilmu usul yang apa tu? Yang kamu ulang tu ilmu usul ke ilmu nahu mana?
Tengah buat ilmu nahu, tengah buat ilmu usul, tak mau nahu mana? Tak kira budak. Kamu apa? Sifat dalam usul fiqh, ulang begitu. Sifat dalam usul fiqh adalah lafaz yang berkait bagi lafaz lain. Punya ilmu nahu, sifat lain ilmu nahu adalah tabi' yang mustaq. Lagi nak kata tabi' mustaq. Menyebut dalam ilmu tauhid yang makna yang kain bidah, makna yang hidang ba'da, yang disebut dalam ilmu tauhid. Yang tak ilmu usul kalau lafaz yang berkaitan dengan lafaz lain atau lafaz lain randam yang berkait dengan kata saimah yang dikunci. Walaupun letak kalimatnya secara ilmu nahu kagak dahulu kagak akhir. Sebenarnya kau randam yang saimah. Tapi kagak dahulu walaupun secara ilmu nahu kagak dahulu. Apa arti kau kalau ilmu nahu? Ini tipu usul fiqh kau tipu ilmu nahu no. Ya, kamu kan? Kaji nambah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.